Okay guys, assalamualaikum guys. Pagi-pagi selamat pagi guys. So geng, pagi ni aku kembali dekat spot kebun sawit guys. Okay, so aku nak mancing kat pot belakang ni. Macam biasa guys, kalau aku balik kampung, pot ni memang wajib lah aku akan pergi. Sebab ikan kat sini nak kata besar-besar tu tak ada lah, tapi yang nak sambut, nak makan tu ada lah guys kat sini kan. Dekat kampung aku sekarang ni tengah musim hujan, so air adalah kebun-kebun yang naik. Macam untuk kat belakang ni adalah yang naik-naik. Lepas tu dekat depan ni pun ada naik sikit. So siap lah. Biasa kalau air naik, lepas tu air musim hujan ni biasa ada yang bawa anak. Jadi tak tahulah, kita try je tengok macam mana. Kita try saja. Nak set up barang dulu, lepas tu kita mancing guys. Jom, let's go. Jom kita test mancing. Pot wajib ni guys kalau aku balik kampung. Pot ni memang wajib lah aku datang. Ikan tu besar-besar tak ada lah, tapi yang nak kata yang makan tu ada lah guys. Okay, kita pakai sofok guys. Kita tengok macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab air jernih kan, belah sini air keruh sikit. Belah depan ni dengan situ air jernih. So aku tak nak rapat sangat dengan parit, sebab kalau ada ikan orang yang timbul kan, nampak orang dia lari lah. Ayo apa kepada ni. Okay, test dulu. Ke sebelah sini pula. Belah sini air jernih guys. So aku tak nak rapat sangat lah dengan parit. Bismillah. Okay nice. Set. Wih, besar. Wih. Kasar guys. Wih, kasar guys. Wih, kasar guys. Alhamdulillah. Kasar guys. Kasar guys. Lama tak balik kampung guys. Ini dia penangan tak balik kampung. Alhamdulillah guys. Dalam telan. Monster guys. Kasar geng. Besar geng. Alhamdulillah. Baik geng. Tu dia. Mak kau. Tu. Kita bagi dia mandi dulu. Mandi dulu bagi dia mandi dulu.
Bagi dia mandi dulu. Alright guys, so alhamdulillah dapat ikan pertama. So baling kat sini. Dia sebab air, tengok guys, air jernih guys. Air jernih, so aku memang kena baling jauh-jauh, aku tak boleh baling dekat-dekat. And then okay, kita tunjuk sekejap hasil. Okay. Tu soft rock telan dalam guys. Telan dalam soft rock. Nampak dalam telan habis guys. Sampai kat tekak tu. Padu. Panjang ikan ni. Okay. Terbaik guys. Mantap. Baik guys. Let's go, kita test lagi. Alhamdulillah strike pertama. So kali ni aku pakai soft rock color ni pula. Ini soft rock ni murah kan, harga RM8. Aku tak ingat aku mana, tapi macam soft rock cikai lah senang cerita kan, soft rock belasahan. Tapi pada aku padu gak dia ni soft rock ni. So kita test dulu tengok. So masih lagi dekat spot ni. Sebab memang ada banyak ikan arawan kat bawah ni. Sebab ikan sepat banyak gila main-main kat atas ni. So itulah antaranya salah satu tadi tu. Kita dapat dah seekor. Bos, ini kasar. Ini besar guys. Alah lucut. Aduh. Lucut guys. Besar yang itu. Yang itu besar guys. Aduh, yang itu besar guys. Memang selalu yang lucut yang besar. Tapi betul guys, yang tadi tu memang rasa ada punya tarik dia tu. Ada saiz lah. Aduh, sayang lah. Aduh, awal sangat aku rasa aku tarik ni. Silap lah. Kita lagi. Ada ni lah, banyak ni. Korang tengok ni. Air dia kat atas, bawah dia ni rumput-rumput samai. Wah, ada je ni dia ni. Dalam pujuk Ui. Bapak besar. Bapak besar gila. Bapak besar.